Assalamualaikum korang semua. Macam mana hari ni tengok nama aku kena petik cut. Habis popular aku hari ni. Bertambah popular. Okay lah, aku tak faham kenapa dia nak buat apa konsert Crystal OG tu. Kenapa Crystal original tu, kenapa kan? Untuk apa sebenarnya? Sedangkan line up kat situ pun dia seorang je. Mana perginya Izzal dengan Ainul? Diorang pun tak join. So nak kata apa yang original kat situ? Lagipun Crystal yang ada sekarang ni adalah Crystal yang dulu juga. Cuma penyanyi kita dah tukar, Iwal, dan aku masih lagi membawa Crystal ni daripada aku start mula-mula seorang sampailah jumpa ahli lain dan bertukar-tukar, dan sampai sekarang aku masih lagi membawa nama Crystal ni. Dan untuk korang semua, Crystal ni diasaskan oleh ayahku, Pak Din. So jadi Crystal ni kata Crystal ni adalah aku dan aku adalah Crystal. Bukan main terpampang hari ni nama Rodi Crystal. Jawapan dingin lah. Apa lagi dia cakap? Yalah, macam tak beri kerjasama lah apa. Sebenarnya pada aku, kalau Crystal nak buat konsert macam mana pun, aku belum sampai target Crystal nak buat konsert besar. Sebab kalau korang tahu yang mana betul-betul ikut Crystal ni berapa album je yang ada lagu sendiri, dan seterusnya banyak buat lagu saduran. So pada aku, target aku ni nak jadikan Crystal satu legasi yang besar. Contohnya macam Wings, Search, atau band-band besar lagi yang boleh buat konsert atas pada nama sendiri, lagu sendiri, ciptaan sendiri. Itu yang sebenarnya aku nak. Target tu yang aku nak capai sebenarnya, kan? Bukan sekadar nak buat konsert untuk kembalikan anggota lama disatukan kembali, kan? Sedangkan dia si Lan ni dah keluar dari Crystal, dan dia dah buat Crystal X, dan saya tengok Crystal X memang ada rezeki juga, ada show. Dan Crystal aku berjalan buat persembahan, rata-rata buat persembahan.